Sepadan ni habis dah ni. Ini naik dulu. Banyak. Turun. Turun. Operasi membawa naik kenderaan utiliti sukan SUV yang terjunam ke dalam gaung sedalam 61 meter di kilometer 52 Jalan Kuala Jeneris ke Sungai Gawi ke Aring Bukit Kawah disifatkan baling mencabar pernah dilakukan syarikat penunda kenderaan yang diamanahkan untuk menaikkan kenderaan itu pada 6 Disember. Pengusahanya Muhammad Izani Muhammad Rahim 46 tahun berkata, operasi menarik kenderaan itu bermula kira-kira jam 2 petang semalam dalam keadaan hujan lebat. Menurutnya, akibat hujan lebat sekaligus menyebabkan struktur tanah di tempat kejadian menjadi semakin longgar dan mudah menggelongsor. Katanya proses menarik keluar kenderaan terbabit juga berdepan risiko bahaya apabila beberapa kali berlaku runtuhan tanah di lokasi berkenaan. Muhammad Izani berkata, ketika menarik keluar kenderaan itu, mereka berdepan situasi cemas kerana tanah beberapa kali menggelongsor dan runtuh. Katanya SUV terbabit kemudiannya dibawa menggunakan trak tunda ke Ibu Pejabat Polis Daerah APD Hulu Terengganu untuk tindakan lanjut.